Hello, apa khabar? Hari ini saya akan bahas tentang anime bernama Game pasar online. Osa Online. Maksudnya aku termasuk ke dunia game bersama ibuku. Sorry lah kalau saya sebut sebab saya tak ingat sangat nama gamenya. Nama animenya. Nama anime ni saya tak ingat sangat. Jadi saya tak bahas sepenuhnya dengan betul ya, sebab saya tak tahu nama anime ni apa. Ya, aku termasuk ke dunia game bersama ibuku. Ya, itu kot dojo game dia. Maklumlah saya tak tahu sangat nama game ni. Mulanya siapa, saya tanya siapa karakter utama, sang ibu ke sang anak, apatah nama anak dia, Haruka ke apa. Saya pun tak ingat dah. Saya tengok anime ni agak bagus juga. Maklumlah saya dah kurang faham bahasa Jepun. Ya, ni ingatkan tentang dunia persahabatan anime. Rupanya bukan. Rupanya ini cerita tentang ibu dengan anak masuk game untuk baiki hubungan antara anak dengan ibu. Ya. Di mana saya rasa karakter anime ni biasa-biasa saja. Tak ada yang menarik pun. Ya. Baiki hubungan dengan ibu tu benda biasa-biasa saja bagi saya. Jadi untuk tu saya tengok anime ni. Biasa-biasa je. Karakter utama je ni dengan karakter ibu je ni biasa-biasa je. Ya. Mula-mula mereka masuk ditanya tentang hubungan dulu. Ya. Apatah nama karakter utama je tah. Saya pun tak tahu si anak ke si ibu. Sebab saya tengok sampai habis, rasa kecewa. Olah-olah si ibu cuma nak carikan menantu untuk anak dia. Ya, apa yang lebih menarik, bukan mereka berdua saja satu-satunya ibu. Ni bukan mereka berdua je, anak dengan ibu. Ada juga anak dengan ibu lain, anak lelaki dengan anak ibu je, tapi ketiga-tiganya anak perempuan dengan ibu. Ya, papa tak ada pula. Hanya ada ibu dengan anak-anak. Ya, hanya 3 orang ayah ada ibu. Sementara yang satu tu yang kecil tak ada ibu. Ya, lepas tu saya tanya, kenapa ibu-ibu tua anak mereka pun tua? Ya, mungkin sebab mereka cuma nak jual watak mungkin sebab mereka cuma nak jual watak wanita je kot. Maklumlah, anime sekarang ni cuma jual perempuan je, tak jual lelaki. Ya, harga diri lelaki tapi jual harga diri wanita. Aduh, teruk betul lah negara Jepun ni. Patutlah jumlah penduduknya berkurangan, sebab bergadaikan maruah wanita itu sangat teruk. Jadi tak heranlah orang Jepun, orang Indonesia ramai yang geram. Banyak sangat perempuan tapi lelaki satu mereka saja. Ya, yang dipaksa kahwin dengan penduduk. Ya, macam tu lah saya dengar sampai mereka buat geng. Tapi yang tu saya takkan bahas, sebab anime dia berbeza. Kalau ada anime gangster lain, saya akan buat video tu. Okey, banyak jugalah karakter mak-mak dalam ni, tapi tak diberitahu nama ibunya. Hanya ditunjukkan anak-anak lelaki dia yang sudah tua, dia ada mak-mak juga. Mak-mak muda ada anak perempuan je. Sementara mak-mak tua ada anak-anak lelaki je. Ini macam tak adil untuk harga diri wanita. Ya, harga diri wanita lah, macam rasa tak adil. Ya, walaupun saya tahu ni macam nak hina saya yang ada mak saya hidup lagi. Ya, sememangnya dia tua, tapi saya tak berapa suka anime tu sebab dah menghina. Sebab karakter utama dia tu ada ibu tapi dia muda. Sementara karakter sampingan lain dah tua tapi ibu mereka pun agak tak adil. Agak tak adil, sebab saya juga tinggal dengan mak saya tadi. Papa saya hidup lagi, jangan fikir-fikirkan. Ya. Tapi saya tertanya, mana papa lelaki ini? Karakter utamanya siapa? Sampai saya lupa siapa karakter lelaki ya. Ya. Nama ibunya pun saya lupa. Ya. Agak pelik jugalah anime ni. Ibu dia agak pelik, karakter lelakinya agak pelik. Semuanya agak pelik lah cerita ni. Ya. Nak kata bagus tak juga. Nak kata best tak. Nak kata beautiful tak. Kalau nak kata nak dibuat live action, boleh lah. Karakter Cina orang Cina kat Malaysia ni banyak. Ya. Jadi saya nak ganti karakter India sikit, tambahan Melayu sikit. Ya. Sebab Malaysia ni berbilang gaung, saya rasa sesuai lah kalau dibuat kat Malaysia juga live action je.
Tapi dalam bentuk series lah. Kalau bentuk movie agak susah sikit, nak kena ubah lah, nak kena tu lah, nak kena ni lah. Ya, macam tu lah. Okey, untuk siapa yang tengok anime je, siapa yang rasa macam saya ni, anime ni teruk, sila saja bagi tahu saya. Apatah nama ibunya, Mama Yu ke Mama Ni ke Mama Ta. Okey, itu saya cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.